Ya. Lepas tu, saya harap, cikgu harap yang kamu semua ingat lagi apa yang kita belajar minggu lepas. Ingat. Apa yang kita belajar minggu lepas? Cepat. Okey. Memandangkan kita dah belajar minggu lepas berkenaan dengan sinopsis, kan? Jadi, dapat teka tak apa kita ajar? Apa yang awak akan belajar hari ini? Okey, izinkan cikgu pilih seorang. Okey, cikgu pilih Wani. Apa yang awak faham berkenaan dengan watak? Apa yang saya faham berkenaan dengan watak ialah kepribadian ataupun sikap seseorang, cikgu. Okey, thank you, bagus. Okey, kalau saya tanya Afiqah pula, apa yang awak faham perwatakan macam mana? Okey, kalau berdasarkan apa yang saya faham, perwatakan ni perwatakan ni macam sifat seseorang dalam suatu cerita. Okey, betul. Jadi kamu semua faham kan? Faham? Jadi watak ini dapat kita lihat kalau kita nampak cikgu sekarang ni pakai baju kurung. Kan? Okey, perwatakan cikgu macam mana? Sopan. Jadi sangat jelas. Kamu faham dah maksud watak dan perwatakan macam mana kan? Faham? Okey, dalam cerpen Namun Itulah Hakikat ini, kamu tahu tak ada berapa watak dalam ni? Ada? Ada 3. Ingat tak? Pertanyaan aku. Okey. 3 watak inilah yang mendominisasi dalam cerpen ini. Ketiga-tiga watak ni sangat penting bagi menggerakkan cerpen ini. Jadi, untuk kamu lebih faham lagi macam mana, kita akan bergerak ke sekejap. Okey. Jadi cikgu dah sediakan. Sekejap. Jadilah. Okey. Jadi yang tengah ni siapa dapat teka? Aku. Okey, tengah ni aku. Yang tepi? Yang tepi Tok Nyan. Siapa yang tahu Tok Nyan macam mana? Saya tak ingat, cikgu. Tok Nyan ini tua. Okey, Pak Mit ni dia tak setua Tok Nyan. Ini adalah Pak Mit, ini adalah aku dan ini adalah Tok Nyan. Okey, jelas. Nanti kita beralih ke sini. Kita tengok pula ke Pak Mit. Okey, watak Pak Mit, seorang yang gigih berusaha. Pak Mit gigih mengusahakan tanah tanpa bantuan alat-alat moden. Okey, kalau cikgu tanya, Pak Mit ini dia seorang lelaki yang gigih. Dia mengerjakan satu tanah, kiranya macam tanah Ranggoho, dan tanah itu yang diusahakan itu dapat memberikan satu berkat, pampasan bagi Pak Mit. Dia tidak mendengar, walaupun orang penduduk masyarakat kampung pada masa itu tak suka, sebab dia penduduk kampung masa itu cakap macam ni, tanah yang dikerjakan Pak Mit tidak subur. Jadi bila tanah yang dikerjakan Pak Mit tidak subur, jadi Pak Mit tak dengar semua tu. Dia buat kerja dengan satu wawasan yang benda yang dia buat itu akan menggunakan hasil pada dia. Jadi Pak Mit pun mengerjakan dengan menanam pokok-pokok yang bernilai tinggi dan mendatangkan hasil yang lumayan untuk dia. Jadi seterusnya dapat tengok tak? Okey. Yang kedua, seorang yang mencintai alam sekitar. Apa
pampasan daripada tanah yang dia usahakan, pokok yang dia tanam. Dia mendapat pampasan dan menyumbangkan 50 kain sejadah. Dapat tengok tak dia punya sifat otak ini? Dapat tak? Tersilah daripada dia kumpulkan 50 kain sejadah tu. Okey, jelas. Okey, seterusnya, Pak Mit seorang yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak. Pak Mit ada 2 orang anak. Siapa masih ingat? Siapa? Zul dan Fitri, okey. Dia juga menggunakan wang pampasan itu untuk membiayai persoalan persekolahan anak-anak dia. Dari sini kita dapat tengok macam mana sifat seorang ayah, kan? Okey. Dan dia juga seorang yang bersyukur kepada Tuhan. Dia mengucapkan syukur setelah dia berjaya dalam kehidupan. Jelas tak? Jelas. Dia seorang yang sabar menghadapi dugaan. Pak Mi tetap sabar walaupun orang kampung menganggapnya apa? Gila. Ada satu nama yang penduduk kampung panggil Pak Mi. Macam mana? Beda. Adakah dia mendengar? Adakah dia menerima? Tidak. Sebab dia seorang yang bijak. Seorang yang bijak. Sabar. Betul. Seorang yang sabar. Okey, seterusnya. Aku di bahagian Tengah. Wah, dia tahu tak aku ni seorang yang apa? aku seorang yang Seorang yang menuntut dalam bidang psikologi. Masa aku masih kecil lagi, dia dengan Pak Mit dan Tok Nyan. Dia ni bagaikan seorang yang selalu melihat keadaan sekeliling dan dia adalah seorang yang dikenali sebagai pencerita, narator dalam cerita ni. Dia mudah terpengaruh dan sebab pernah sekali dia mudah terpengaruh dengan dia semua ni, tapi pada masa yang sama dia tidak mudah juga mempercayai perkara-perkara yang harum. Faham tak? Okey, dan jelas juga dari sini dia berminat dengan kehidupan dalam hutan. Tahu tak zoologi itu kasih apa? Dia mengetahui habitat haiwan macam mana. Lepas tu keadaan hutan, haiwan tu macam mana, bentuk haiwan, apa dia buat, semua tu lah. And dia bukan doktor haiwan. Macam tu. Jelas? Contohnya, dia mengusahakan sawah dengan tradisi lama, seorang yang cepat memburuk sangka, seorang yang mudah kecewa juga, dan seorang yang tidak berpuas hati apabila terdapat perkara-perkara ganjil. Contohnya mana? Dia tidak puas hati, kan? yang Pak Amir dapat tanah dia tu kena jalan. Ya, betul. Dia tak puas hati. Dia dengar Pak Mit dapat pampasan, tapi dia tidak berpuas hati dengan semua tu. Betul. Jadi Tok Nyan ini memandangkan dia tu, dia ada sifat-sifat macam, tahu tak Nyanyo? Dia tahu watak aku tu, dia tahu aku tu seorang zoologi, kan. Dia tanya lagi, zoologi ni kerja apa? Doktor haiwan ke? Macam tu. Dia sudah lupa. Ya, dia benar lupa dan dia tanya benda tu ulang. Tapi dia tahu. Ya, tapi dia tahu. Faham tak? Okey, seterusnya, manakah saya rasa semua dah faham, sinopsis pun dah faham, watak ada berapa? 3. Aku, Pak Malik, Tok Nyan. Okey. Cikgu akan berikan kamu kertas ini. Jadi cikgu nak 1, 2, 3 pasangan, 2 di belakang pasangan. Jadi yang lebih hanya di depan. Boleh? Jadi ini watak. Okey. Cikgu nak. Okey, kamu keluarkan apa yang kamu nampak, sifat dia macam mana. Lepas tu apa yang dia buat, watak dia macam mana. Jadi cikgu akan tengok apa yang kamu telah keluarkan dari sini dan cikgu akan cek untuk kelas kita berdiri. Okey, kita bergerak kepada aktiviti